Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah binti Nasaruddin, wakil daripada Kumpulan 8. Hari ini akan membentangkan topik tentang cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Etika dan peradaban sentiasa bersifat dinamik, berkembang dan berubah mengikut zaman serta negara. Memahami pelbagai bentuk etika dan peradaban secara kritis dan saintifik merupakan tanggungjawab bersama pelajar dan sarjana. Di Malaysia, etika dan peradaban berkembang daripada asas tamadun alam Melayu yang berteraskan budaya Melayu dan bumi putera. Asas ini kemudian diperkaya melalui interaksi dengan pelbagai peradaban luar seperti China, India, Timur Tengah dan Barat, hasil kedudukan strategik di Selat Melaka sebagai pusat pertemuan masyarakat dunia. Hasil percampuran ini, Malaysia berjaya membentuk peradaban majmuk yang unik yang menjadi asas kepada pembinaan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Dengan menyatukan pelbagai nilai, Malaysia melahirkan masyarakat yang harmoni, stabil, maju dan sejahtera. Pengiktirafan antarabangsa turut diberikan apabila bekas Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama, menggambarkan Malaysia sebagai negara Islam yang sederhana dan maju, manakala Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyifatkan Malaysia sebagai masyarakat yang bertamadun. Seterusnya kita pergi kepada kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Pertama, kita harus tahu bahawa pembinaan tamadun bukanlah sesuatu yang mudah dan ia tidak dijamin berkekalan. Sejarah telah membuktikan bahawa banyak peradaban besar seperti Rom, Yunani dan Abbasiyah telah runtuh. Runtuh bukan disebabkan teknologi tetapi kerana keruntuhan nilai. Justeru, masyarakat Malaysia hari ini perlu ambil tibar daripada sejarah. Jika kita tidak mengkaji, tidak memahami dan tidak menjadikan sejarah sebagai panduan hidup, kita akan berisiko mengulangi kesilapan yang sama. Kedua, dari zaman purba hingga zaman moden, pengalaman global menunjukkan bahawa tiada satu pun tamadun yang kekal selama-lamanya. Apa yang menjatuhkan sebuah ketamadunan adalah apabila nilai-nilai utama seperti etika, moral, adab dan akhlak mula hilang. Teras kepada nilai-nilai ini adalah keadilan dan kebaikan. Sebaliknya, kezaliman, kekejaman dan penganiayaan hanya membawa kepada kehancuran. Ketiga, dalam dunia yang sangat dinamik ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah sentiasa prihatin dan serta sedar untuk merancang reformasi institusi dan inisiatif untuk memastikan etika menjadi darah daging dalam setiap warga negara. Ini penting demi menjamin bahawa tamadun Malaysia terus berkembang secara bermaruah dan berdaya saing. Dan akhir sekali, kalau kita lihat kepada sejarah peradaban di alam Melayu, termasuk dari China dan India dan Timur Tengah, semuanya berteraskan nilai-nilai utama. Antara nilai itu ialah tanggungjawab, prihatin, amanah, bertolak ansur, keadilan, muafakat dan kemajuan. Nilai-nilai inilah yang melahirkan adab, adat resam dan istiadat yang sesuai dengan latar geografi dan budaya tempatan. Namun begitu, apabila penjajahan barat berlaku jugalah satu perubahan nilai besar di mana agama telah dipisahkan daripada politik dan etika ditentukan oleh rasional, undang-undang dan keuntungan semata-mata. Tetapi, Malaysia masih kekal teguh kerana asas peradabannya disulam dengan nilai Melayu dan Islam sebagai seteras. Kesimpulannya, jika kita ingin melihat tamadun Malaysia kekal unggul, maka kita wajib mengangkat nilai-nilai murni sebagai panduan dalam kehidupan bernegara. Etika bukan sekadar teori, tetapi asas pembinaan peradaban yang berfungsi. Seterusnya, kita pergi kepada kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Setiap peradaban memiliki ciri-ciri yang memajmukkan mereka. Bilangan pertemuan dan pergaulan sepanjang Selat Melaka dari Pelabuhan Palembang hingga ke Kedah dan Aceh menunjukkan hubungan ini sangat menguntungkan. Sebagai contoh, produk tempatan dengan produk Cina, India dan Barat. Terdapat kumpulan etnik daripada pelbagai peradaban memiliki untuk tinggal dengan kemerdekaan telah menjadi rakyat di Persekutuan Tanah Melayu. Sejarah sosial dari zaman pra-kolonial hingga awal pasca-kolonial telah menunjukkan bahawa masyarakat plural di Tanah Melayu adalah bentuk masyarakat utama di negara ini. Hal ini menyebabkan berlaku ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terpisah oleh perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal. Rusuhan 13 Mei dan pelaksanaan EDB pada dekad 1970 telah menyumbang dalam usaha membasmi kemiskinan dan susun semula masyarakat hingga pembangunan migrasi dalaman dan perubahan teknologi telah mencetuskan perubahan sosial dan transformasi masyarakat. Perubahan sosial telah menjadikan pekerjaan sara diri petani rakyat Malaysia ke arah pekerjaan bercirikan komersial industri. Contohnya, golongan miskin menjadi kelas menengah dan kehidupan di kampung menjadi kosmopolitan. Perubahan sosial menandakan negara sudah berubah dari sebuah negara yang mundur kepada negara yang maju, mentransformasikan masyarakat kepada budaya moden yang mengutamakan keadilan, keterangkuman, demokrasi, kesepaduan sosial, tolak keganasan dan ketidakseimbang politik. Kini, batas etnik di Malaysia tidak tebal, berlakunya suasana kesepaduan yang diikat oleh nilai sivik sejagat seperti keadilan, kebajikan dan keterangkuman hingga perbezaan etnik menjadi perkara sekunder serta menghilang kepentingannya sebagai pendorong tindakan mereka. Maka, etika dan peradaban dimiliki rakyat Malaysia asalnya majmuk telah bina perkongsian nilai hidup bersama hingga pendapat awam disepakati bersama. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik antara mereka hingga menyubur kesedaran kolektif etos bangsa Malaysia sebagai jati diri mereka. DAV pemangkin sharing poverty tetapi gagal membawa shared prosperity.
DEB adalah dasar awam yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman yang telah menyumbang kepada pembasmian kemiskinan dari tahun 1970-an sehingga lahirnya masyarakat kelas menengah dan sifat kosmopolitan dalam negara pada hari ini. Namun begitu, DEB sebagai pembangkit perubahan shared poverty dalam tahun 1970-an sehingga tahun 2010-an berdasarkan data pengagihan pendapatan, pemilikan harta, ekuiti saham, korporat dan bekali gini mengikut bandar luar bandar dan etnik menunjukkan Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan, sehingga kan bukan kelas menengah yang membesar tetapi golongan B40. Kegagalan mengagihkan kekayaan negara ini telah melahirkan keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad 2000. Oleh itu, wujudnya model RMK11 yang mengambil model ekonomi baru, tetapi model ini dipengaruhi oleh pendekatan BRIC yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan yang wajar kepada kumpulan B40, miskin dan terpinggir dalam sesebuah masyarakat. Dalam PRU 14, rakyat telah memilih kerajaan baru agar shared prosperity menjadi maklumat pembangunan negeri yang mendahulukan kebajikan rakyat. Seterusnya ialah kesan hakikat sosial dapat dilihat melalui beberapa aspek utama, antaranya ialah defisit sosial. Defisit sosial merujuk kepada kekurangan dari segi akses, peluang dan keadilan sosial dalam masyarakat. Ia menjadi punca utama hakikat etika dan ketidakseimbangan dalam peradaban negara. Terdapat 3 aspek penting. Yang pertama, kemiskinan di bandar dan luar kawasan bandar. Walaupun negara sedang membangun, masih wujud kelompok masyarakat di bandar dan luar kawasan bandar yang hidup dalam kemiskinan. Mereka tidak memiliki pendapatan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian. Keadaan ini menunjukkan kegagalan sistem dalam menjamin keadilan ekonomi dan menjejaskan kestabilan sosial. Yang kedua ialah kesukaran akses kepada pendidikan dan kesihatan. Ramai dalam kalangan masyarakat, terutamanya di luar kawasan bandar dan pedalaman, menghadapi kesukaran mendapatkan pendidikan yang berkualiti dan rawatan kesihatan yang mencukupi. Kekurangan infrastruktur dan kemudahan ini menyebabkan mereka terus ketinggalan. Ini menyebabkan ketidaksamarataan peluang yang menjejaskan pembangunan insan dan masa depan generasi akan datang. Akhir sekali ialah masalah sosial dalam pembinaan bangsa. Isu berkaitan bahasa, agama, budaya dan politik sering menjadi punca perpecahan masyarakat. Tanpa etika dan toleransi, kepelbagaian ini boleh mencetuskan ketegangan antara kaum dan agama. Seterusnya, kita pergi kepada Tambik Urus dan Pembangunan Negara. Tambik Urus yang lemah memberi kesan besar terhadap pembangunan negara. Saya akan sentuh 5 isu utama yang sedang menggugat kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Yang pertama, keadilan dan keterangkuman terjejas. Banyak dasar pembangunan tidak mengambil kira keperluan semua lapisan masyarakat. Akibatnya, golongan B40 terus terpinggir manakala jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Pembangunan sepatutnya bersifat menyeluruh dan adil, bukan hanya menguntungkan satu pihak sahaja. Yang kedua, kegagalan mengurus B40. Ramai dalam golongan B40 masih terperangkap dalam kemiskinan. Bantuan tidak sampai sepenuhnya. Peluang pekerjaan terbatas dan akses kepada pendidikan atau kesihatan masih rendah. Apabila keperluan asas tidak dipenuhi, kepercayaan terhadap kerajaan semakin hilang. Yang ketiga, media sosial sebagai pemakin hasutan. Media sosial kini bukan sekadar tempat berkongsi maklumat, tapi juga menjadi alat penyebaran fitnah. Tanpa kawalan, ia membuka ruang kepada manipulasi sentimen agama dan perkauman yang boleh menimbulkan perpecahan dan kebencian. Yang keempat, pencabulan terhadap perlembagaan. Perlembagaan adalah tunjang negara, namun ada pihak yang cuba mencabar institusi utama negara dan nilai kenegaraan. Ini bukan sahaja merosakkan sistem, tetapi turut menjejaskan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum dan agama. Dan yang terakhir ialah perlu reformasi Tambik Urus. Sudah tiba masanya kita lakukan pembaruan. Kerajaan perlu lebih telus bertanggungjawab dan berintegriti dalam setiap tindakan. Pembangunan negara mesti berasaskan prinsip keadilan, kelestarian dan etika supaya manfaatnya dapat dirasai oleh semua. Reformasi bukan pilihan, ia satu keperluan. Hanya dengan Tambik Urus yang baik, kita dapat membina Malaysia yang lebih saksama dan harmoni untuk generasi yang akan datang. Yang terakhir dalam hakikat sosial ke atas kelestarian, etika dan peradaban adalah black ekonomi dan rasuah. Pertama, black ekonomi atau ekonomi gelap adalah merujuk kepada aktiviti ekonomi yang berlaku di luar pengetahuan atau kawalan pihak berkuasa. Ia tidak direkod dalam statistik rasmi dan tidak dikenakan cukai. Sebagai contoh, pendapatan daripada aktiviti haram seperti dadah, judi dan pelacuran. Yang kedua, perniagaan tanpa lesen atau laporan pendapatan sebenar. Yang ketiga, bekerja tanpa dokumentasi yang sah. Okay, seterusnya kita akan masuk kepada rasuah. Rasuah adalah perbuatan memberi atau menerima sesuatu sama ada wang hadiah, perkhidmatan dan sebagainya secara tidak sah untuk mendapatkan kelebihan atau kuasa. Sebagai contoh, rasuah dalam memberi tender projek kerajaan. Yang kedua, untable money untuk mempercepat urusan. Yang ketiga, penyalahgunaan kuasa oleh pejabat awam atau pemimpin. Rasuah dan ekonomi gelap amat berkaitan antara satu sama lain.
Rasuah membolehkan ekonomi gelap terus hidup dan berkembang, manakala ekonomi gelap memberi motivasi untuk rasuah terus berlaku. Saya akan teruskan pembentangan dengan bahagian seterusnya, iaitu kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Kelangsungan etika dan peradaban Malaysia bergantung kepada pembinaan negara bangsa berteraskan perlembagaan persekutuan. Pembinaan negara bangsa yang menghargai sejarah dan simbol etnik akan menyumbang kepada keharmonian dan kestabilan. Seterusnya, tadbir urus serta pembangunan yang adil dan inklusif. Tadbir urus yang baik mampu menangani defisit sosial serta meningkatkan kualiti hidup dan perpaduan rakyat. Gabungan kedua-dua aspek ini mengukuhkan keterikatan kolektif rakyat merentas etnik dan wilayah sekaligus membina kesepaduan nasional. Seterusnya, kita akan lihat pula perancangan masa depan dalam beberapa aspek penting yang menyokong kelangsungan ini. Salam sejahtera, saya Gwendolyn. Hari ini saya akan menghuraikan secara terperinci tentang 3 inisiatif penting dalam pembangunan negara, iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Ketiga-tiga inisiatif ini saling berkait dan memainkan peranan penting dalam mencapai kemajuan yang seimbang dan menyeluruh di Malaysia. Pertama sekali, Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 merupakan satu dasar pembangunan jangka panjang negara yang diumumkan pada tahun 2019 dan ini diwujudkan sebagai satu usaha kerajaan untuk menangani masalah ketidakseimbangan sosio-ekonomi yang masih berlaku dalam kalangan rakyat Malaysia. Ketidakseimbangan ini ia merangkumi perbezaan dari segi pendapatan, peluang, akses kepada pendidikan dan juga kualiti hidup, terutamanya dalam kalangan golongan B40, masyarakat luar bandar dan penduduk di Sabah dan Sarawak. Wawasan ini juga bertujuan untuk memastikan bahawa hasil kemajuan ekonomi negara tidak hanya tertumpu kepada golongan P20 sahaja, tetapi turut dikongsi secara adil dan inklusif oleh semua rakyat Malaysia. Ini termasuklah memberikan peluang saksama kepada setiap individu untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan dan sumber ekonomi negara. Antara objektif utama Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 ialah meningkatkan pendapatan rakyat, memperluas jaringan keselamatan sosial serta mengurangkan jurang pembangunan antara wilayah dan kumpulan etnik. Melalui wawasan ini, kerajaan berharap dapat membina sebuah negara yang bukan sahaja maju dari segi ekonomi tetapi juga adil, harmoni dan saksama dari sudut sosial. Seterusnya, Rancangan Malaysia ke-12 ialah Pelan Pembangunan 5 Tahun Negara bagi tempoh 2021 sehingga 2025. Ia juga merupakan fasa pertama dalam merealisasikan matlamat yang digariskan dalam Wawasan Kemakmuran Bersama 2030. Rancangan Malaysia ke-12 menekankan pembangunan yang seimbang dan holistik, merangkumi aspek ekonomi, sosial dan alam sekitar. Terdapat beberapa teras utama dalam pelan ini, antaranya termasuk meningkatkan kualiti hidup rakyat, membangunkan modal insan yang berkemahiran tinggi, serta memperkukuhkan jaringan perlindungan sosial. Selain itu, Rancangan Malaysia ke-12 juga memberi penekanan kepada pemerkasaan masyarakat berbilang kaum dengan menggalakkan nilai perpaduan, toleransi dan semangat kenegaraan. Dalam usaha kita menghadapi cabaran global seperti perubahan iklim, kemajuan teknologi dan pandemik, Rancangan Malaysia ke-12 juga menekankan keperluan membina daya tahan ekonomi dan menyokong pembangunan yang mampan. Dan secara keseluruhannya, Rancangan Malaysia ke-12 bukan sahaja pelan ekonomi tetapi ia merupakan satu pelan transformasi nasional yang menyeluruh untuk membentuk Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih progresif, inklusif dan juga berdaya saing. Pembangunan lestari ialah konsep pembangunan yang menyeimbangkan keperluan ekonomi, sosial dan alam sekitar tanpa menjejaskan keperluan generasi yang akan datang. Malaysia komited dalam menyokong 17 matlamat pembangunan mampan iaitu SDG yang telah diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 2015. Matlamat ini ia meliputi pelbagai aspek penting seperti penghapusan kemiskinan, pendidikan berkualiti, kesaksamaan gender, pekerjaan yang layak, tindakan terhadap perubahan iklim dan pemeliharaan biodiversiti. Pembangunan lestari ia memberikan penekanan kepada prinsip keadilan sosial, kelestarian alam sekitar dan hak asasi manusia. Di Malaysia, prinsip SDG ia disepadukan dengan pelbagai dasar dan pelan pembangunan termasuklah WKB 2030 dan Rancangan Malaysia ke-12. Contohnya, usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangkan kadar pengangguran dan melestarikan sumber alam semula jadi adalah selari dengan matlamat pembangunan lestari. Pelaksanaan SDG juga turut melibatkan kerjasama pelbagai pihak seperti kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan dan komuniti. Ini penting bagi memastikan pembangunan negara berlangsung secara menyeluruh dan inklusif serta mampu menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan yang akan datang. Baik, secara kesimpulannya, ketiga-tiga inisiatif ini iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari merupakan tonggak penting dalam merealisasikan impian negara ke arah kemajuan yang saksama, inklusif dan berdaya tahan. Usaha ini menuntut kerjasama daripada semua lapisan rakyat bagi memastikan matlamat pembangunan negara dapat dicapai dengan jayanya. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Aspek yang kedua ialah kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Tadbir urus dan pembangunan yang adil serta saksama amat penting untuk membina kesepaduan nasional. Dalam masa yang sama, nilai-nilai etika seperti amanah, tanggungjawab, tolak ansur dan keprihatinan akan menyatukan rakyat untuk hidup bersama secara harmoni. Apabila wujud jurang besar antara kaya dan miskin, bandar dan luar bandar, atau antara kumpulan etnik dan agama, masyarakat yang terpinggir akan berasa tersisih serta mula hilang kepercayaan terhadap kerajaan. Perasaan ini boleh mencetus budaya penolakan yang akhirnya membawa kepada sikap ekstrim dan ganas. Tambahan pula, dalam era media sosial, berita palsu mudah tersebar dan memburukkan hubungan antara kaum dan agama. Ada pihak yang mengambil kesempatan
politik dengan memainkan isu etnik dan agama yang boleh menambah ketegangan dalam masyarakat. Kesepaduan nasional perlu diperkukuh melalui tadbir urus beretika dan pembangunan yang menyeluruh. Jika gagal, negara akan menghadapi risiko perpecahan dan kemajuan yang terbantut. Kepimpinan beretika dan adil adalah kunci keharmonian dan pembangunan negara. Sebelum kita ke sesi rumusan, saya akan berkongsi tentang perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia yang menjadi asas penting kepada keharmonian dan kestabilan negara serta berpotensi memberi sumbangan besar kepada ketamadunan sejagat. Pertama, kita lihat kepada perpaduan dalam kepelbagaian. Malaysia ialah negara majmuk yang berjaya memupuk kesatuan melalui budaya, bahasa, makanan dan adat yang dikongsi bersama. Perbezaan diraikan, bukan dijadikan jurang. Inilah hasil etika saling menghormati yang menjadi nilai teras dalam masyarakat. Kedua, etika sebagai asas kejayaan. Nilai-nilai seperti keadilan, tolak ansur, prihatin dan tanggungjawab telah membentuk jati diri rakyat Malaysia dan menjadi prinsip penting dalam dasar-dasar negara. Tanpa etika ini, pembangunan negara tidak akan seimbang atau menyeluruh. Ketiga, pembangunan tanpa keadilan tidak akan membawa kestabilan. Jika kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir pihak, ia boleh melahirkan keresahan dan ketegangan sosial. Oleh itu, pengagihan saksama adalah kunci kepada kemajuan yang mampai. Keempat, kita berdepan pula dengan cabaran besar dalam era digital. Maklumat palsu dan kenyataan berbau perkauman mudah tersebar dan boleh menggugat perpaduan. Ini menuntut kita mengamalkan etika digital agar kebebasan bersuara disertai tanggungjawab sosial. Akhir sekali, pengalaman Malaysia dalam membina masyarakat majmuk secara harmoni dan adil adalah satu model yang boleh dikongsi dengan dunia. Negara lain boleh belajar daripada pendekatan kita dalam menangani perbezaan dengan bijaksana dan inklusif. Sekian perkongsian daripada saya. Seterusnya kita akan beralih kepada rumusan kumpulan. Sebagai rumusan, Malaysia sebagai sebuah negara majmuk sentiasa berhadapan dengan cabaran untuk mengekalkan kelestarian etika dan peradaban. Kepelbagaian bangsa, agama dan budaya menuntut nilai-nilai bersama seperti toleransi, hormat menghormati dan saling memahami untuk terus diperkukuh. Kelestarian etika dan peradaban ini penting untuk membina masyarakat yang harmoni dan seimbang. Kedinamikan etika dan peradaban Malaysia pula menggambarkan keupayaan negara beradaptasi dengan perubahan global. Walaupun Malaysia menerima pengaruh luar, nilai asas seperti keadilan, kebebasan dan tanggungjawab perlu dikekalkan supaya identiti kebangsaan tidak terhakis. Dalam konteks ekonomi dasar, ekonomi baharu DEB diperkenalkan untuk mengurangkan kemiskinan dan menyusun semula struktur ekonomi. Walaupun berjaya dalam mengurangkan kadar kemiskinan, DEB dikritik kerana kurang berjaya mewujudkan kemakmuran bersama. Kegagalan mencapai share prosperity ini mewujudkan ketidakseimbangan kekayaan antara kaum dan wilayah. Hakisan sosial turut memberi kesan negatif kepada kelestarian etika dan peradaban. Defisit sosial seperti melemahnya nilai kekeluargaan dan integriti semakin ketara. Di samping itu, kelemahan dalam tadbir urus serta peningkatan dalam kegiatan ekonomi gelap dan rasuah memburukkan lagi kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Untuk menjamin kelangsungan etika dan peradaban Malaysia, berbagai inisiatif telah digerakkan, antaranya Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Rancangan Malaysia ke-12 yang menekankan pembangunan inklusif dan lestari. Kesepaduan nasional dan perpaduan antara kaum juga mesti dipelihara bagi membina sebuah negara bangsa yang kuat. Malaysia harus berkongsi pengalamannya dalam menguruskan kepelbagaian ini di peringkat antarabangsa sebagai sumbangan kepada keharmonian dan ketamadunan sejagat. Kesimpulannya, kelestarian etika dan peradaban adalah asas kepada pembangunan negara bangsa Malaysia. Usaha berterusan dalam memperkukuh nilai, membanteras rasuah, memperbaiki tadbir urus dan mengukuhkan perpaduan mesti menjadi keutamaan untuk menjamin masa depan yang gemilang.